Hai, Assalamualaikum. Saya Dietitian Zeti. Dan saya Dietitian Sophie. Kami daripada Putra Specialist Hospital Melaka ingin berkongsi tentang buah-buahan tempatan dan kandungan vitamin C. Alang-alang, sekarang kan musim buah. Let's go! Okey, so untuk buah yang pertama yang saya nak share hari ini adalah buah nangka. So kalau untuk buah nangka, 4 ulas buah nangka mempunyai 16.2 mg vitamin C. Yang kedua, buah apa? Buah jambu batu. Ramai tak tahu jambu batu ni sebenarnya sangat tinggi juga dengan vitamin C. Dia mempunyai 228 mg untuk setengah biji jambu batu. Banyak kan? Buah yang ketiga yang saya nak share adalah buah orange. So ramai orang ingat buah orange ni tinggi vitamin C. Betul. Tapi satu biji saiz sederhana mempunyai 46 mg vitamin C. 46 mg. Tapi awak tahu tak, betik untuk satu potong ada 149 mg. Lagi tinggi kan? Dan seterusnya buah durian. Untuk 3 ulas buah durian mempunyai 12.6 mg vitamin C. 3 ulas je, bukan satu biji tau. Seterusnya adalah buah rambutan. Rambutan pun banyak sangat tengah musim sekarang kan. Okey, bagi 5 ke 7 ulas buah rambutan, dia mempunyai 41.7 mg kandungan vitamin C. Tinggi jugalah tu. Tapi tak boleh makan lebih lah. Kalau makan lebih nanti gula pula berlebihan. Okey, so secara kesimpulannya, untuk makan buah ni memang bagus untuk cukupkan keperluan vitamin C sehari. Tapi perlu tahu portion yang terbaiknya. Nak tahu portion yang betul, boleh jumpa kami dietitian. Mana lagi? Putrala.